Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan. Kita mungkin lebih mengenalinya sebagai CIDB, tapi di sinilah segala perancangan pembinaan, khususnya sektor pembinaan negara ini digembling dalam aspek dasar, tata kelola, penyeliaan, latihan dan pemajuan teknologi. Jadi apa juga usaha untuk kita mereformasikan sektor pembinaan, kuncinya adalah di CIDB. Segala penambahbaikan yang dilakukan demi negara ini ada ramai atau banyak pemegang taruhnya. Namun pemegang taruh terbesar sebenarnya adalah kita sebagai rakyat. Dan kebanyakan usaha reformasi yang telah dilaksanakan tidak kesemuanya diketahui oleh rakyat. Justru kami memaparkan kepada anda semua proses yang telah ditangani di bawah usaha untuk menangani kerenah birokrasi, kerana setiap perubahan ini harus kita insafi dan syukuri supaya kesan besarnya akan melimpah bukan hanya kepada negara tetapi dapat dirasakan oleh rakyat yang berada di lapangan. Kita meneropong pada usaha untuk menangani kerenah birokrasi. Bila kita bercakap tentang sektor pembinaan, selalunya kita tergambar tentang syarikat-syarikat yang besar. Tetapi dalam sektor pembinaan ini juga terdapat pemain kecil, khususnya di sektor yang jauh di pedalaman. Dan kesemuanya 135,000 syarikat dan juga lebih 1 juta personel yang merupakan warga negara dan bukan warga negara. Semuanya dikelola dan ditadbir di bawah kerangka CIDB. Perbanas Beringkas adalah sebagai nama Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia adalah untuk tujuan utama untuk mendaftar dan mengawal selia kontraktor di Malaysia ini, sama ada kontraktor tempatan dan juga asing. Di samping juga bagi tujuan pembangunan industri pembinaan di Malaysia. Jumlah kontraktor pada masa ini lebih kurang 135,000 kontraktor aktif berdaftar, yang mana dalam 135,000 ini adalah pecahan pada setiap negeri dan setiap grade, yang mana grade dalam CIDB ini ada grade J1 sehingga J7. Dan juga CIDB mendaftarkan kontraktor asing yang melaksanakan kerja di Malaysia di sini. Dan juga dalam personel binaan, itu saya tambahan, jumlah personel yang berdaftar dengan CIDB ini berjumlah 1 juta. Saya mula berkhidmat di CIDB pada tahun 2001 dan kebetulan pada masa itu saya ditempatkan di bahagian pendaftaran kontraktor. Jadi pada ketika itu sistem pendaftaran yang ada adalah bersifat manual, di mana kontraktor menghantar borang permohonan bersama dengan dokumen-dokumen sokongan, dan selepas itu pihak CIDB sendiri yang akan memasukkan segala data yang telah diberikan ke dalam sistem tersebut, dan kemudiannya barulah boleh diproses dalam sistem. Jadi dari proses penghantaran di kaunter ataupun melalui pos, dia adalah memakan masa, dan kadang-kadang yang melalui pos ni kita tak terima. Jadi pada ketika itu berlakulah ketidakpuasan hati tu. Sebab pada kami, kalau kami tidak terima, macam mana kami nak proses? Jadi daripada kami terima tu, untuk key in semua data-data yang diperlukan, dia boleh makan masa 2 atau 3 hari. Dan bila kita bercerita pasal logistik, pada masa dahulu memang betul, sekiranya kontraktor Cameron, dia duduk di bawah jajahan negeri Pahang. Pusat orang kata pejabat CIDB berada di Kuantan. Mereka perlu berurusan dengan sana. So kos perjalanan dan masa tu amat tinggi. Dan segi orang kata sekadar untuk menghantar sekeping borang untuk satu perjalanan jauh dan menambahkan kos kepada kontraktor. Perkara tu adalah masalah utama CIDB untuk memudahkan rakyat ataupun kontraktor untuk berurusan dengan agensi kerajaan. Jadi pada masa itu
sistem file digunakan, dan pada masa yang sama kita juga pegawai proses kena key in juga. Kita kena klik dan kita kena masukkan beberapa data dan beberapa pengesyuran kita. Jadi itu semua memakan masa dan kadang-kadang boleh membuatkan sesuatu proses tu daripada lancar je boleh jadi tersekat kalau sistem tu dia hang. Jadi bila hang tu kita tunggu dulu sekejap, lepas tu barulah ni. Jadi kat situ apabila musim-musim permohonan yang banyak, dia boleh jadi bottleneck. Pada tahun 2014, pihak pengurusan telah mengambil satu pendekatan yang sangat-sangat drastik dan ianya nampak pada hari ini, di mana kita telah mengubah kaedah ataupun proses kerja yang sedia ada daripada manual kepada 100% automatik dan digital. Sistem yang CIDB memperkenalkan adalah kita panggil CIMS, Centralized Information Management System, yang mana sistem tu kita lancarkan pada tahun 2017, September 2017, dan kita melaksanakan pendaftaran secara dalam talian 100%, yang mana perkhidmatan kaunter bagi seluruh pejabat CIDB di negeri telah tak melaksanakan proses pendaftaran kontraktor dan juga personal binaan. Kisah pembangunan sistem ini tidaklah bermula daripada tahun 2017, sistem dah ada. Tapi ianya bermula daripada tahun 2014 lagi, di mana kami di bahagian operasi ini diminta untuk membuat dipanggil is a process re-engineering lah. Kita re-engineer proses daripada manual kepada automatic. Itu kita ambil lebih kurang dalam setahun juga kita nak buat. So pada tahun 2016 kita mulakan dengan pembangunan sistem, dan sistem ini dijalankan pada 4 Julai 2017. Itu adalah kali pertama sistem SIMS berjalan. Kalau katakan masa peringkat awal tu kita cuba usahakan untuk stabilkan sistem tu, maksudnya dari segi proses tu customer dapat daripada A sampai akhir tu yang tepat lah. Dan kemudian kita cuba tengok integriti data, sebab kita ada sistem lama dah sebelum ni, so kita memang migrate data lama. So ada jugalah kes-kes data lah, bila kita buat migration tu memang nak kata 100% tu adalah juga hiccup-hiccup tu yang kita perlu assist lah. And then selepas tu kita sepanjang ni juga ada polisi baru yang ni kita masih lagi menambah baik sistem ni mengikut polisi baru, dan juga bahagian pendaftaran juga ada memperkemaskan lagi proses kerja mereka dan kita cuba tambah baik lah. Sistem SIMS ini dia bukanlah satu sistem yang stand alone. Ia merupakan satu sistem yang berintegrasi dengan beberapa agensi. Kalau kita lihat antara agensi yang berintegrasi dengan sistem SIMS ini adalah seperti Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Jabatan Immigration Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi pembangunan SIMS ini sentiasa dilaksanakan dengan selaras dengan perkembangan teknologi yang sedia ada. Kita bekerjasama dengan pemilik proses bahagian pendaftaran kereta. Dari segi libat urus tu memang mereka yang uruskan libat urus, untuk kita berurusan dengan agensi-agensi yang terlibatlah dalam yang kita nampak boleh membantu kita dalam integrasi ni. Sebab dia lebih, bila kita buat integrasi ni dia lebih cepat. Data sebenar tu masuk ke dalam sistem SIM ni. So tiada sangkal lagi lah data-data yang kita tak ubah pun data diorang. Baru kita proses kepada data kita lah akhirnya. Semasa pembangunan SIMS dilaksanakan, terdapat bagi kami di operasi, kami diberi 2 mandat utama, ataupun SIMS ini perlu memenuhi 2 kriteria yang utama.
Kriteria yang pertama adalah untuk memudahkan industri pembinaan, dan kriteria yang kedua adalah berkaitan dengan integriti. Kita faham bahawasanya integriti merupakan aspek yang sangat penting untuk kita jaga, dan semasa pembangunan proses itu kita kena memastikan bahawa integriti itu terjaga dan memastikan tiada ruang-ruang boleh berlakunya salah laku di peringkat kami sebagai penyawat awam di CIDB maupun di peringkat kontraktor itu sendiri. Setiap pegawai akan diberikan permohonan yang berbeza pada setiap hari. Jadi ini adalah bagi tujuan kita mengekalkan tahap integriti yang tinggi. Jadi maknanya kita tak tahu. Mungkin hari ini dia buat pendaftaran, besok dia buat upgrade, besok dia buat benda lain. Kita tak tahu. Jadi setiap pegawai akan diberikan jenis permohonan yang berbeza pada setiap hari. Cuma apa yang berbeza dengan sistem-sistem yang sebelum ini, sistem SIMS tidak akan memaparkan nama syarikat mereka. Kalau tuan lihat pada senarai ini, dia hanya adalah kod-kod tertentu sahaja. Jadi sebagai pegawai proses, apabila saya ingin memulakan proses, sebagai contoh, bila saya klik proses, di sini baru saya nampak nama syarikat. Jadi di sini adalah salah satu kaedah ataupun cara bagaimana sistem ini, SIMS ini berfungsi sebagai satu elemen dalam meningkatkan integriti di kalangan staf CIDB. Apabila sistem ini mula dilancarkan, jadi memang dapat dilihat dari segi peningkatan produktiviti pegawai-pegawai di unit pendaftaran, yang mana dengan perubahan cara kerja dan dengan adanya sistem SIMS yang telah siap, maka kita memproses permohonan pendaftaran tu begitu lancar sekali, dan juga meningkatkan ketelusan, yang mana tidak ada interaksi di antara pegawai proses dengan pemohon. Semuanya hanya melalui sistem sahaja. Salah satu ciri yang baik kepada penambahbaikan sistem adalah apabila ia berdepan dengan senario ketidaktentuan. Dalam konteks SIMS di CIDB ini, ia adalah jawapan yang ampuh apabila berlakunya pandemik COVID. Macam kami di bahagian terjemah, kami rasa suksesnya SIM ni masa kita tengok masa pandemik lah. Masa pandemik kan semua orang, kebanyakan agensi tutup sistem. Tapi masa pandemik kami tutup sehari je. Lepas tu esok kami dah on balik. Sebab kita memang dah almost fully online. So customer boleh buat daripada rumah je masa tu. Even masa kita yang masa ada kan dia orang dah start, kerajaan dah start umum boleh masuk buat kerja, tapi dia kena ada CJCIDB. Mereka ada pun yang mohon melalui online saja, dan bayaran pun memang kita dah buat cashless. Mereka boleh bayar cashless saja. So kalau di pihak kami memang kami nampak masa tu lah, nampak kejayaan SIM tu. Sebab kita tak tutup sistem. Satu hari je tutup. Itulah dia. Di sini, di tingkat 21 ibu pejabat CIDB, di sinilah beroperasinya unit pendaftaran kontraktor. Adalah merupakan antara unit yang paling mendapat tumpuan kerana kontraktor akan mengemukakan projek mereka saban hari. Dan jika dahulu, sebelum adanya digitalisasi, kaunter ini adalah antara kaunter yang paling hangat, penuh sesak dengan kontraktor yang datang saban hari. Tapi setelah semuanya didigitalkan, suasana sudah menjadi hening. Urusan dengan CIDB pada zaman dulu tu memang ada susah sikit pasal bau lagi kan. Lepas tu kita nak minta bidang, nak tukar bidang, nak ambil subhead and head all this memang susah payah lah. Kena line up di lambu lah, line up panjang susah-susah. So sekarang senang lah kita pasal kita online kan. Semua submit dengan CMS So straightforward lah, tak payah datang daripada Johor ke Melaka, Pening ke, so kita dapat online terus saja. So dah singkatkan masa dan tak payah buang masa jauh-jauh datang sini lah. I think CIDB need a very good job untuk regulator untuk bidang construction ni lah.
And then I hope dia akan maju lagi, more easier for the contractor to buat urusan dengan pihak CIDB lah. So we want to thank you CIDB for this kind of system. Ya, sebelum ada SIMS ni, kita orang banyak, kita upload juga kita punya permohonan, dokumen dalam sistem, tapi dia akan lambat, kan? Lambat, dan dia tak nak kena ada penglibatan manusia. Jadi saya kadang-kadang bila permohonan tu sangkut, staf saya ni kena pergi kepada pejabat CIDB. Kadang-kadang, yalah, pegawai CIDB ni kan kadang sibuk, kan? So kena tunggu lagi. Tapi dengan adanya SIMS ni, kita bila apply tu, kadang-kadang satu hari dah approve. Sama ada kita nak buat skor ke, nak renew ke, nak daftar kat CIDB tu, mudah. Satu hari dah siap dah. Jadi daripada segi perkhidmatan tu, jadi staff saya dapat fokus pada benda yang lain. Dan masa lah, dalam bisnes ni masa ni penting, kan? So dapat sangat menjimatkan masa. Yang paling ketara ialah peningkatan produktiviti. Ya. Sebelum diperkenalkan SIMS, permohonan adalah secara manual. Ya, bila manual, pemohon akan datang ke pejabat-pejabat CIDB di seluruh negara, dan staf kita selama 150 orang semasa tu yang akan membuat pendaftaran manually. Dan satu lagi tempoh dia 30 hari, mengambil masa 30 hari. Selepas kita perkenalkan SIMS, daripada 100 lebih orang tadi yang diperlukan untuk memproses permohonan, turun kepada 15. That's very substantial, kan? Dan juga masa untuk memproses daripada 30 hari turun ke 5 hari. So that is peningkatan produktiviti dan kecekapan. It's two main things lah yang kita telah terapkan. Bila kita telah meningkatkan kecekapan, saya tak langsung kita juga akan mengurangkan kos operasi. Dan bila kita telah mengurangkan kos operasi, kita juga boleh meningkatkan tahap kepuasan pelanggan. Dan ini boleh membolehkan CIDB bertindak dengan lebih pantas dan dalam menyokong pertumbuhan industri. Di samping itu, CIDB juga telah memperkenalkan Malaysia Contractor Portal, kita panggil in short MCP, yang kita bangunkan untuk membuka laluan kepada agensi-agensi pelesenan lain untuk bekerja secara digital dengan CIDB. Jadi sistem SIMS ini akan menjadi seperti satu pusat integrasi sistem pelesenan sektor pembinaan. Dalam konteks ini, kita ingin mengurangkan beban peraturan yang tak wajar lah kepada peniaga, sebab apabila dia nak melaksanakan satu keperluan untuk dijalankan operasi tu, dia perlu comply dengan peraturan. Dan kalau dia perlu buat secara manual, isi borang manual, pergi ke kaunter untuk hantar dan menunggu lagi masa untuk mendapat kelulusan, itu adalah satu yang tak produktif lah dari konteks kacamata MPC. Jadi bila adanya sistem ini diperkenalkan, jadi semua urusan tersebut dapat di-reform kepada hanya pergi kepada sistem online, membuat permohonan, tidak perlu lagi mengisi borang secara manual, semua isi secara dalam talian dan terus dihantar. Dan saya difahamkan CIDB pun dia guna risk-based approach lah. Maksudnya kalau permohonan tu lengkap, dia terus boleh dapat dia punya kelulusan dengan dalam masa yang sangat-sangat pendek. Jadi ini semua dia menyumbang kepada produktiviti cepat, dan sistem tu dia sangat telus. Dia ada elemen-elemen sharing data dengan pihak SSM. Jadi sistem tu tersebut boleh mengesahkan apa maklumat dia masuk, adakah maklumat tu tepat. Jadi dia menghalanglah kalau ada permohonan nak palsukan maklumat. Dia boleh cross check dan dia boleh validate, dan dia membawa kepada bukan saja kecekapan tapi juga ketelusan. Apa juga bentuk penambahbaikan dalam bentuk reformasi yang memperkasa lagi ekonomi negara seharusnya kita raikan dan kita alu-alukan. Ini kan pula jika kita bercakap tentang sektor pembinaan. Kerana dalam sektor ini kita bukan hanya bercakap soal
faktor yang memberi pulangan kepada syarikat, tetapi juga hasil pembinaan yang betul, tepat mengikut piawaian antarabangsa akan membawa dampak dan limpahan lebih besar kepada kita. Hakikatnya pembangunan negara kita ini, infrastrukturnya, sektor inilah yang memacunya. Justru reformasi dalam sektor ini harus kita pacu dengan lebih kemas demi pembangunan yang lebih mapan dan produktiviti yang lebih tinggi.